Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa serangan terhadap Iran dihentikan segera tanpa syarat. Tegasnya pergolakan yang semakin serius hanya membawa Asia Barat ke ambang kemusnahan. Datuk Seri Anwar berkata tindakan Israel memulakan serangan adalah percubaan keji mensabotaj rundingan yang sedang berlangsung selain mengheret negara lain ke dalam konflik itu. Beliau mendesak Iran dan Amerika Syarikat mencari jalan diplomatik untuk meredakan keadaan. Perdana Menteri turut menzahirkan kebimbangan terhadap keselamatan rakyat Malaysia di rantau berkenaan. Beliau akan menghubungi rakan serantau mengenai langkah seterusnya dalam perkara itu. Serangan mengejut ke atas Iran turut dikecam Menteri Luar Datuk Seri Mohammad Hassan. Beliau memberitahu buletin utama ia tidak patut berlaku ke atas sebuah negara berdaulat. Jelas beliau pihaknya sentiasa memantau perkembangan terkini kawasan bergolak menerusi perkongsian maklumat oleh wakil kedutaan dan pihak berkaitan. Saya akan bawa ke kabinet ataupun saya akan bincang dengan Amat Berhormat Menteri, tapi kita lihat dulu perkembangannya kerana situasi ini amat rumit kan, kita tidak boleh terus orang kata masuk campur. Beliau optimis Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB akan mengadakan mesyuarat tergempar bagi membincangkan isu ini. Sehingga kini, 13 rakyat Malaysia masih berada di Iran dan memilih tidak pulang ke tanah air. Keselamatan mereka dipantau pihak kedutaan Malaysia di Tehran.